Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitakan bahawa kerajaan dalam sidang parlimen yang akan datang akan meminda Perlembagaan Persekutuan, iaitu berkaitan dengan pemberian kewarganegaraan secara automatik kepada anak seorang warga negara yang lahir di luar negara. Jika sebelum pindaan hanya bapa yang warga negara Malaysia sahaja boleh mendaftarkan anak mereka yang lahir di luar negara sebagai warga negara Malaysia. Tetapi dengan pindaan Perlembagaan Persekutuan yang dicadangkan akan dibuat selepas ini, ibu seorang warga negara pun boleh mendaftarkan anak mereka sebagai warga negara jika anak itu lahir di luar negara. Tuan-tuan, saya tidak ada masalah dengan cadangan pindaan yang dibuat ini. Walau bagaimanapun, kita kena mengetahui spirit, semangat ataupun falsafah yang terkandung di dalam prinsip pemberian kewarganegaraan. Tuan-tuan, kewarganegaraan ini adalah berkaitan dengan jati diri, semangat untuk mencintai tanah air. Dia adalah berkait dengan isu-isu patriotisme. Jadi saya nak membangkitkan isu berkaitan dengan patriotisme bukan sahaja kepada anak-anak yang bakal didaftarkan sebagai warga negara ini, tetapi sebagai mereka yang telah pun lahir di tanah air ini, sama ada mereka bersikap patriotik terhadap negara ataupun tidak. Tuan-tuan, dalam Perlembagaan Persekutuan telah pun di dalam perkara 17, 18 dan sebagainya, telah pun menyatakan dengan jelas untuk seseorang itu diterima sebagai warga negara, yang pertama mereka mesti tinggal di tanah air ini sekurang-kurangnya 10 tahun. Kemudian yang kedua, mereka hendaklah fasih berbahasa kebangsaan. Dan yang ketiga, mereka hendaklah berkelakuan baik. Ini adalah 3 prasyarat utama untuk seseorang itu didaftarkan sebagai warga negara, termasuk yang keempat, mereka hendaklah mengangkat ikrar tumpah taat setia mereka kepada raja dan negara seperti mana yang terkandung di dalam jadual 1 Perlembagaan Persekutuan yang masih ada di dalam perlembagaan kita sampai ke hari ini. Tuan-tuan, apa yang saya nak bangkitkan adalah bahawa pada ketika negara kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 dahulu, seramai 3.4 juta orang didaftarkan sebagai warga negara yang terdiri daripada pendatang daripada China dan India. Mereka ini semua asalnya pun disyaratkan untuk fasih berbahasa Melayu, kedua kena mengambil ujian kefahaman bahasa Melayu, dan yang ketiga, hendaklah mengangkat sumpah taat setia mengikut jadual 1 Perlembagaan Persekutuan. Walau bagaimanapun, pada ketika negara kita nak merdeka pada tahun 1957, dikatakan bahawa instrumen kerajaan tidak mencukupi untuk mengadakan temuduga, ujian bahasa kebangsaan, dan juga mengangkat ikrar kepada semua yang memohon menjadi warga negara pada ketika itu. Dan terdapatnya desakan secara besar-besaran daripada parti politik yang mewakili orang Cina, MCA, parti politik MIC yang mewakili kepentingan orang India, mendesak kerajaan Tunku Abdul Rahman untuk mengecualikan proses mengambil ujian pemahaman bahasa Melayu ini kepada mereka yang memohon menjadi warga negara, juga memohon dikecualikan proses mengangkat ikrar taat setia ini kepada mereka yang memohon menjadi warga negara. Disebabkan itulah tuan-tuan, dalam kelip mata, dalam satu malam sahaja, seramai 3.4 juta orang warga negara pendatang Cina dan India didaftarkan sebagai warga negara di dalam negara kita ini. Jadi inilah dia merupakan masalah yang kita hadapi pada hari ini, bila mana orang yang mengaku warga negara tetapi tidak fasih berbahasa kebangsaan. Ini mendatangkan masalah kepada banyak struktur sosial di dalam negara kita,
apabila mereka gagal berbahasa kebangsaan, gagal berurusan dengan agensi-agensi kerajaan, gagal mengikuti etika-etika rasmi kerajaan, gagal mengikuti budaya tempatan. Jadi inilah juga merupakan masalah yang berlaku berterusan di dalam negara kita, kerana pada asalnya pun mereka ini diterima sebagai warga negara dengan pakej mudah yang tanpa mengikut prosedur perlembagaan yang sebenar. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya berharap agar dengan pindaan perlembagaan yang nak dibuat akan datang ini, kerajaan kena pastikan jangan diulangi lagi kesilapan lampau. Pastikan mereka yang nak diterima sebagai warga negara ini hendaklah mempunyai jati diri kebangsaan yang kuat, patriotisme yang kuat. Mereka hendaklah fasih berbahasa kebangsaan. Mereka hendaklah menduduki ujian kelayakan asas pemahaman bahasa kebangsaan. Dan mereka hendaklah mengangkat ikrar tumpah taat setia mereka kepada raja dan negara. Jadi jangan diulangi kesilapan itu. Kita tidak mahu generasi akan datang terus buta sejarah, tidak patriotik dan menjadi gunting dalam lipatan terhadap struktur sosial di dalam negara ini.